Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam tahiyatan barakatuh. Wassalamu anillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan ila CFS, Iktisal di CFS. Bahasa Melayu ke bahasa Arab ni? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab? InsyaAllah. Okey, selamat datang kembali lagi Naltaqi Mujaddadan. Kita bertemu lagi dalam CFS Connect. Dan hari ini seperti biasa oh, Masya Allah, kali kedua lah sempena Ramadan Connect, kita ada siri yang special sikit. So, saya Ustazah Syafiqah dan ini Ustazah Ashikin. Ustazah Ashikin. InsyaAllah, Ashikin yang merindui. Oh, yang merindui Allah. Yang merindui Allah. Merindui Ramadan. InsyaAllah. Merindui Ramadan. Masya Allah. So, Alhamdulillah, hari ini kita akan terus dengan misi kita untuk connect dengan Ramadan. Dengan lebih lanjut lagi, macam hari itu kita dah bincang-bincang dengan Ustazah Mazian. Hari ini kita dengan Ustazah Ashikin pula. Macam itulah. InsyaAllah. Sihat Ustazah Ashikin? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Macam mana Ustazah Syafiqah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ramadan Karim. Allahu Akram. So, hari tu kita sebut-sebut tau. Kak Kin kata, ni saya bawakan kan. Okay, kita bawakan Ustazah Ashikin hari ni special untuk kita semua. Masya Allah. So, Kak Kin macam mana hari ni dan sebelum-sebelum ni Ramadan kali ni? Macam mana Kak Kin? Okay? Okey, seperti mana umat Islam yang lain lah kita Ramadan ni. Ramadan ni kita sambut dengan penuh pengharapan. Masya Allah. Pengharapan. Kita kena mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan kita lah. Amalan-amalan Ramadan kita yang perlu kita gandakan. Kenapa kena gandakan tu Ustazah? Tu dah kenapa Kenapa selalu orang kata special ya ke special? Kenapa kita kena lipat gandakan amalan tu? Betul. Kenapa? Hari tu kita cerita pasal Quran. Ustazah Syikin kan? Kita cerita pasal Quran, tentang mulianya Quran. Macam mana dia datang kepada satu bulan tu jadi paling mulia. Ustazah. Lepas tu datang pula diutus oleh malaikat Jibril jadi malaikat paling mulia. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, Nabi paling mulia kan. Kemudian jatuh pada bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia pula. Subhanallah. Jadi hari ni pula kita ada satu tajuk yang moga ternanti-nantilah semua orang kan. Ramadan yang dinanti-nanti dan dirindui. Kita tambah sikit. Dirindui sesuai dengan nama Ustazah Ashikin dah. Cari sempena pula. Sempena lah kita connect ya. Kat sini semua kita nak connect je. Okay. Masya Allah. Jadi sebelum kita mula, hari kita revise sikit. Hari tu kita cerita-cerita banyaknya pasal ni Ustazah. Pasal ayat Al-Baqarah dari 183 kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So dari situ kita dah tahu Allah tulis puasa ni untuk kita jadi tattaqun, muttaqin. Tu satulah output. Hari ni kita tengok macam mana siam tu yang patutnya kan. Lepas tu yang next tu tentang tempoh dan rukhsah dan sebagainya, ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin kan. Dan seterusnya, iaitu kita tak bahas banyak fiqh di situ kan. Tapi saya nampak dia tanda kasih Allah juga kat Fakim kan. Kan Allah dah panggil wahai orang-orang beriman, puasalah kan. Puasalah. Semoga kamu jadi tattaqun, output dia. Lepas tu Allah pujuk pula. Tapi siapa yang sakit kan? Macam pujukan dia kat macam ya Allah, subhanallah kan. Kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ayat tu pula kan, yang diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Jadi kat situ Ustazah Mazian dia kongsilah, dia cakap pasal Quran. Dia kata macam mana, kenapa Allah macam Ustaz Syarif lah, dia kata kenapa kita divide kan. Awal tu siam saja, tapi bawah tu syahrul Ramadan tu dikenalkan dengan Quran. So itulah yang macam bila bincang-bincang itu, subhanallah, memang nampaklah Quran sebenarnya hidupkan kita kan Kak Kin. Ya Allah, minta maaf sekejap Kak Kin. Sekejap Ustaz. Allah hadal lah. Kemudian dan akhir tu kita dapat output lagi satu. Ustazah Syikin kasih C kan, course coordinator. Kita ada learning output kan. Kita ada objektif and then kita nak outcome. Learning outcome kita apa kan. Kalau tadi siyam tattaqun, kalau syahrul Ramadan Quran ni
tashkurun. Kan? Tashkurun. Moga kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi tu kan. Lepas tu dan last tadi kita ada sentuh juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kat sini pula rentetan selepas itu pula kan, connection dengan Allah tu connect dengan doa pula. Maksudnya kita nampak banyaknya kat sini mula daripada kalau hari tu saya ada cakap jugalah preparation Ramadan. Kita ada 3 fasa kan. Kita prepare, lepas tu semasa dan selepas kan. Jadi banyak semasa kan, siang, lepas tu Qurannya di dalam bulan Ramadan dan seterusnya yang setelah itu. Gitu. Lepas tu begitulah kan. Daripada situ kita nampak macam overall lah helicopter view orang kata kan. Kak Kin pula macam mana? Kita nak tanya sikit lah apa makna Ramadan. Apa perbezaan Ramadan Kak Kin sekarang dengan sebelum-sebelum di waktu muda-muda dulu. Mesti confirm beza. Betul tak? Itulah kena dengar dulu beza ke tak beza. Lepas ni Ustazah Syafiqah boleh tentukan beza ke tidak. Kena dengar dulu. Okay, saya dengar betul-betul. Okay. Ramadan ni kalau dari segi lughatan lah, bahasa Arab lah, dia sebenarnya maksud dia panas lah. Panas. Panas ni disebabkan orang kata terbakar lah. Kan. Bila terbakar kita tengok kan macam kejadian kat Palestin kan, kita tengok macam mana umat-umat Islam dibakar. Yang tu kita nampak macam tu. Ataupun kita pergi pasar malam tengok orang bakar. Benda-benda bakar ni kita pun tahu. Bila sebut terbakar tu, dia adalah panas kan. Jadi bulan Ramadan ni lah sebenarnya satu bulan penyucian jiwa. Yang membakar. Yang mana kita bakar semua yang tak bagus. Kita bakar lah semua dosa-dosa kita kan. Supaya hati kita suci. Cara dia adalah melalui siam dan qiyam. Dan juga plus sikit syahrul Ramadan tadi tu, iaitulah Al-Quran. Yang mana disebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Jadi tak bermaknalah sebenarnya Ramadan ni kalau kita tak hiasi dengan Al-Quran. Sebab kita pun suka benda-benda cantik, mencantikkan amalan kita tu lah adalah dengan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ni. Jadi ulama-ulama dulu Syaf, kalau kita baca memang bulan Ramadan ni baca Quran. Betul. Tapi ulama dulu ni dia faham Quran. Dia baca tu dia faham. Kan. Sebab tu kita kadang-kadang kita buat juga macam kita nak buat tu, kita buat juga kelas tadabbur sikit. Tapi kita kena lebihkan masa untuk kita baca Quran. Bayangkan kalau macam mana kita nak khatam Al-Quran dalam masa 1 bulan tu. Macam mana? Imam Syafi'i 60 kali ya? Para imam ni dia tak khatam sekali. Tapi kita ni kalau dapat sekali kita Alhamdulillah. Dapat sekali pun kan. Sebabnya Al-Quran ni Syaf sebenarnya Ustazah Syafiqah juga lah kan. Al-Quran dan hadis ni kita panggil dia adalah as-saqalain. Adalah perkara berat. Perkara berat sebenarnya. Perkara berat. Kita lalui Ramadan ni sebenarnya kalau kita plan betul-betul, aktiviti-aktiviti dia semua betul-betul toughnya. Memerlukan kekuatan fizikal, mental, spiritual. Sebab kita siam. Pagi-pagi kita sahur. Bayangkanlah nak bangun sahur tu. Kita kenalah ambil waktu yang afdal Syaf. So Ustazah Syafiqah bangun pukul berapa? Sahur. Saya pula kena. Kena. Rahsia. Rahsia lah pula. Okey. Di mana Rasulullah SAW bersabdalah hadisnya tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Jadi kita nak ambil waktu sahur tu yang waktu sahur yang berkat. Waktu sahur yang berkat ni Ustazah rasa pukul berapa? Pukul 12 malam ke Ustazah? Tidak kot. Makan murih tu kira makan sampai kenyang lah. Kira tak bangun dah lah saat lagi. Itu dari segi medical pun dah silap tu. Tersilap dah. Kan? Jadi kalau kita imsak pukul berapa kita imsak? 5.57 macam tu. Elok kita makan tu menghampiri waktu imsak tu. Faham. Di situlah. Dan
waktu sahur tu adalah waktu untuk istighfar juga. Kita beristighfar di waktu sahur itu. Itulah dikatakan amalan yang terbaik tu adalah amalan yang sesuai pada waktunya, mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW guide kita. Guide kita. Maksudnya nak sahur pukul berapa. Kalau kita guna akal kita mesti tak sampai. Mesti kita kata alah, boleh je sahur pukul 3. Boleh je sahur kan. Macam tu kan. Sahur awal lepas. Tapi kita nak ikut sunnah macam tu. Saya tak jumpa jawapan ni. Jawapan apa tadi? Apa tadi tanya? Lupa pula. Makna dan perbezaan. Makna dan perbezaan. Sebenarnya bila kita sebut pasal Ramadan, kita ada juga kita sebut Ramadan ni adalah madrasah. Nak tanya ustazah lah. Kita kan ustazah level 1 kan. Takkanlah kalau student kita madrasah mesti dia tahu makna. Apa dia ustazah madrasah? Madrasah itu sekolah. Sekolah. Ustazah masuk sekolah dulu umur berapa? Umur 6 tahun. Tadi kan sekolah lah. 6 tahun ya. Jadi ustazah rasa kan masyarakat kita ni, anak-anak kita 6 tahun tu pun dah puasa, betul tak? Kan? Zaman sekarang lah kita katakan anak-anak. Kadang-kadang 6 tahun pun dia dah mampu puasa. Tapi puasa dia pada masa itu dia belajar apa? Silibus apa dia belajar puasa masa 6 tahun? Silibus dia tahan je lah. Tahan makan. Bagi dia puasa tu tak makan, tak minum. Lepas tu dia akan fokus pasal batal puasa. Kejap lagi dia akan tanya, Umi, korek telinga batal tak? Dia akan lebih kepada anak-anak kita tengok kan. Dia akan tanya macam tu kan. Ataupun dia tanya lagi, ada dulu lawak sikit lah dulu. Saya dulu ada adik kan. Adik saya ni ada yang nakal sikit seorang. Dia bukan nakal, dia macam ketika adik yang muda tanya dia lah, dia anak nombor 3, dah ada adik lagi kan. Akak, kentut batal tak? Comel. Yang akak ni nak kena ke adik, dia kata jangan dek, batal. Nampak tak? Jadi fokus waktu kita sekolah lah, masuk sekolah. Maksudnya kita puasa ni madrasah kan, sekolah. Betul, madrasah. Mula-mula kita puasa tu, kita akan fokus macam tu. Batal ke tak batal. Lepas tu kita macam nanti anak-anak tanya apa? Dah azan ke? Padahal azan asar. Dia macam nak tunggu azan maghrib tu. Kan? Memang anak-anak ni kan 6 tahun tu dah puasa. Ada yang puasa penuh. Ada yang puasa penuh 6 tahun. 5 tahun. Boleh sedingkan sikit. Ustazah Shikin berapa anaknya ya? Berapa anak? Kita ni dah reveal sikit. Yalah. Tak expert. Yalah, orang kata solehah ni. anak tu kurniaan Allah lah. Kita katakan alhamdulillah, Allah syurnia. Dapatlah penuh seminggu lah. Penuh seminggu. Ahad Apa hari? Ahad sampai Sabtu lah. Ahad sama Sabtu. Berapa tu? Sabtu, Ahad, Isnin. Ustazah kena kira lah kan. Tapi maknanya begitulah. Bila kita mendidik anak tu, kita baru kita reflect diri kita dulu. Saya dulu pun macam tu. Ingat lu waktu sekolah kan. Waktu sekolah zaman dulu, kawan-kawan tu diminum air kan waktu adalah puasa-puasa yang yuk tu kan. Ada. Jadi itulah episod-episodnya. Kemudian bila masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah tu, kalau kita masuk sekolah menengah sekarang pun ada solat-solat semua kan. Waktu masuk asrama tu lah kita belajar. Kita belajar solat jemaah. Macam saya dulu. Masa tu lah belajar solat tarawih. Teruja betul. Zuhur dah hampa ni. Dah hampa sejadah. Waktu tu umur 13 sampai 17 tu, kalau bagi saya lah, itulah satu tempoh tarbiyah. Bukan sekadar belajar puasa lah. Belajar apa-apa urusan agama kita belajar kan pada umur tu. Betul lah. Sebab masa tu kita macam nak sangat tahu kan. Betul. Nak tahu itu masa. So waktu pergi tarawih tu, waktu sekolah lah, waktu pergi tarawih tu ustazah,
teruja sangat dengan Bilal. Sampai akhir sekali bila dah kata, Kenapa tu? Sebab handsome? bukan, kami ni sekolah perempuan semua. Lupa nak bagi tahu. Jadi kita belajar, imam pun boleh perempuan. Masa tu teruja lah. Betul. Boleh imam perempuan. Setulah kita belajar kan. Lepas tu daripada kita kata 1, 2 tu kita tengok orang jadi imam. Sampaikan kita pun last kali dah kata 4, 5 tu kita pun kena jadi imam. Dan kita pun kena juga jawatan Bilal tu. Masa tu teruja lah. Kalau jadi Bilal pun dah suka dah. Nak kata fadlan minallahi wa ni'mah tu. Dah ada skrip tu. Kita baca, kita pegang kan. Itulah Ramadan dulu. Di asrama tu, dia dah ada dah sebenarnya elemen qiyam. Dah diajar. Qiyam ni maksudnya menghidupkan malam. Dan bulan Ramadan ni special dia. Solat tarawih tu dah dikira sebagai kita menghidupkan malam. Bayangkan kan. Dan berjemaah pula. Solat tarawih. Sebab solat sunat ni, kita khawatir lah orang kata kan. Kita kata khawatir juga kepada, sebab dia atas ilmu lah. Kita belajar kan. Solat tarawih ni kita belajar, kita solat berjemaah lah. Boleh juga solat seorang. Tapi maksudnya ini solat sunat yang kita boleh solat secara berjemaah. Macam tu kan. Jadi seronok lah, meriah lah waktu di asrama tu. Kalau bagi saya macam memang teruja, tak tahu masa tu. Kemudian ada juga cuti-cuti yang kita kena balik rumah. Waktu balik rumah tu, dia dah, bila kita balik rumah macam saya adalah kita kata orang yang dapat agama tu di sekolah lah. Sebab ada orang dia dapat agama ni daripada rumah. Memang mak ayah dia dah sembahyang jemaah dah. Dah bawa dia pergi sembahyang semua kan. Macam saya ni, mungkin saya boleh katakan orang biasa sebenarnya. Kan. Apabila berada di rumah pula, bila dah ada ilmu tu. Dulu kita tak ada ilmu, kita tak tahu nak ajak orang pun tak tahu. Jadi bila kita belajar tu, bila balik rumah tu, ajak mak kan. Ayah pergi masjid kan. Ajak mak, ajak apa, kita sembahyang perempuan-perempuan juga. Sebab ramai perempuan kan. Jadi begitulah kita katakan. Jadi roh tu sampaikan waktu dulu tu balik kampung. Dalam perjalanan balik kampung tak sempat sembahyang tarawih. Kira sampai kampung pukul 4 sembahyang tarawih. Subhanallah. Maksudnya saya nak kata, kalau nak kata beza tu bagi saya tak beza sangat. Apabila ilmu tu kita dapat daripada muda lah. Tapi setiap orang lain-lain. Dia punya pengalaman kan. Tu macam Ustazah Syah tadi tanya pengalaman saya kan. Betul. Kemudian bila masuk, saya ni sudah UAE tau. Tapi tahun 1996 lah. Kalau saya sebut kat kelas pun tanya, Ustazah sebut kat kelas lah, tanya anak murid. Ustazah kita orang tak lahir lagi. Ustazah Syah pun tak lahir lagi ke? 1996. Maksudnya kita ni beza umur tu. Kan? Ya, beza. Masya Allah. Tak adalah kepakaran. Kita sharing saja kan. Apa-apa yang pengalaman kita kan. Maksudnya kita seronoklah tengok kat Malaysia di perkembangan agama tu. Perkembangan amalan agama mengikut sunnah tu. Tambah-tambah sekarang ni lagilah meriah masjid-masjid tu daripada zaman-zaman dulu kan. Kemudian bila masuk universiti tu, masa tu kan rasa kita duduk asrama tu kita penuh dengan peraturan. Kita nak adapt dengan peraturan-peraturan tu. Rupanya sekolah ni memang ada peraturan. Apabila kita kata ada peraturan, ada jadual. Jadi bagi ustazah, apabila kita kata Ramadan tu adalah sekolah, madrasah, dia ada aturan dan juga ada jadual-jadual dia. Yang mana kalau kita terlepas, rugi. Kalau kita terlepas tarawih contohnya, rugi. Kita tarawih tak witir, rugi juga ustazah. Gitulah kan. Jadi bekalan sebenarnya sebelum kita menempuh Ramadan ni adalah ilmu ustazah. Janganlah waktu Ramadan tu dah puasa dah baru nak macam nanti kita macam masa kita tu lari sikit lah. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat Nabi kita yang kita tahu lah kan, mereka ni buat preparation untuk menyambut Ramadan tu. Iaitulah kalau kita tengok preparation tu apa kan, kalau nak raya preparation kita apa ustazah? Beli baju raya,
Kan? Kan, Apa lagi? betul-betul. Kuih raya, nak buat kuih big raya kan? kan. Ada yang nak pasang lampu dan sebagainya. Apply cuti. Ya. Cuti bila. Kena plan semua benda tu kan. itu Nak pun kita balik plan. mana dan sebagainya kan. Nak je. Betul. Jadi maknanya di situ kita bila kita sebelum Ramadan ataupun kita kena ada ilmu dari Ramadan ke Ramadan. Rasulullah SAW bersabda Ustazah di dalam hadis ya. Itulah qala Rasulullah SAW as-salawatul khams as-salawatul khams Salawatul khams. wal jum'atu ila al-jum'ah Jumu'ah ila wa Jumu'ah. Ramadan ila Ramadan Ramadan ila Ramadan. kaffaratun bainahunna Mukaffaratun. idza ijtanabal kabair. Ada syarat. Ada syarat tu Idza ijtanabal idza. kabair. Idza ijtanabal kabair. Maknanya di translation situ. dia. Ya. Iaitulah kita ni sebenarnya setiap hari kita melalui proses penghapusan dosa. Sebab kita direct je kalau kita nak bertaubat, astagfirullah kan. Kana tawwaba kan, kalau kita zikir pun kan. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba kan. Kita astagfirullah tu sebenarnya dari solat ke solat tu Rasulullah bersabda tadi as-salawatul khams. Daripada subuh ke zuhur tu penghapus dosa. Betul, subhanallah. Saya Bila kita solat tengok hadis tu. Ya, bila kita solat zuhur, antara zuhur ke asar tu, kita solat asar, Betul. terhapus dosa antara zuhur dengan asar tu. Sebab tu para sahabat merindui solat. Merindui solat, menantikan solat dan berusaha untuk solat yang sempurna. Berusaha. Sebab apa? Ilmu, Ustazah. Betul. Ilmu. Sebab tu lah Iqra kan. Iqra. Allahu Akbar. Ya, kalau kita tengok logo UAE tu saya kalau tengok logo UAE pun dah rasa happy dah, gembira. Sebab dia Quran. Betul. Quran di tengah-tengah tu. Tak Ustazah, kalau kita sebut Iqra, kita sebut qiraah ataupun kita sebut Al-Quran. Al-Quran tu adalah meaning dia. Kita ni guru bahasa Arab ni. Kenalah tengok bahasa Ustazah. Benar. Al-Quran tu adalah kita kata kitab bacaan yang kita kena baca setiap hari. Jangan tinggal la tahjurul Quran. Rasulullah daripada pesan. qara. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal ya. Jangan tinggal Al-Quran. Kan? Jadi preparation untuk bulan Ramadan tu adalah kita kena belajar baca Quran dengan lancar. Banyaklah sebenarnya. Kalau Al-Quran ni sebenarnya sepanjang hidup kita, kalau kita nak duduk dengan Al-Quran, dia ada 30 juzuk. Dia ada 114 surah. Dia ada 6,236 ayat. Yang mana setiap ayat tu Ustazah, kalau kita tadabbur, ingat tak kita buat tadabbur baru ni kan? Setiap ayat tu sedap. Kan? Benar. Kalau macam kita ni yang tahu bahasa Arab ni, bila baca yang dalam bahasa Arab tu, boleh ralik Ustazah. Kejap lagi anak tanya, Umi masak apa hari ni? Kena berhentilah. Kita kena berhentilah. Kalau ikutkan kita nak membaca ni, sebab itulah kita kata hargailah masa tu kan. Masa remaja tu. Masa bujang tu sebenarnya bagus. Jangan sesekali kita sebut, I boring lah, I bosan lah. Kan? Takkan kita nak bosan sebab kita ada mukjizat Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad yang mana mukjizat tu ada pada setiap umat. Bayangkan apabila kita sebut tadi Syaf sebut kan, cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul tu terkumpul dengan Al-Quran dan masjid. Ya, masjid tu Baitullah. Baitullah. Apabila kita masuk masjid, mata kita mesti nampak doa masuk masjid. Ustazah, doa masuk masjid Ustazah. Allah. Ya, apa makna dia Ustazah? Ya Allah, bukakanlah pintu. Rahmatmu tu apa Ustazah? Allahu Akbar. Rahmat tu kasih sayang. Sebab kalau kita pergi rumah orang, kita sayang kat dia. Ustazah kan pernah pergi rumah. Ustazah Syah pernah pergi rumah saya kan. Rumah Ustazah pernah pergi kan. Masa nak pergi tu rasa apa dalam hati? Rasa sayang kan? Betul tak? Betul. Waktu bulan, kalau tak sayang tak datang. Waktu raya ni bila kita ziarah-ziarah tu kan. Kita ada rasa elemen sayang tu. Jadi kalau kita sayang Allah, di mana kita kalau kita tak pergi masjid? Di mana kita? Kita tak payah cerita masjid jauh lah.
jauh masjid dan sebagainya kan. Kita pergi je. Pergi je. Kereta betul. ada mahal pula tu keretanya. Ustazah punya kereta selesa betul. Ya Allah kan. Ya, bawa pergi masjid kereta tu. Jadi Umi saya memang ada cakap. Ya. Dia kata beli kereta mahal pergi dengan masjid. yang murah kan. Bawa yang mahal. Ya, bawa yang mahal tu pergi masjid. Mahal pergi masjid. Sebab kita nak, itu tandanya lah kan. Jadi benda tu, perkara tu yang kita buat sebelum bulan Ramadan pun, bila kita bawa dalam bulan Ramadan, pahala dia ganda. Jadi sebab itulah kita kena biasakan diri. Di bulan biasa, kita solat apa Ustazah yang banyak rakaat? Solat apa yang banyak rakaat kita nak praktis supaya kita ringan untuk masuk Ramadan. Kita tarawih tak ada rasa apa lah kira. Rasa macam Tiba-tiba. dia kalau Ustazah buka bab buku solat sunat kan. Bab solat sunat nombor 1 dia akan tulis solat rawatib Ustazah. Solat rawatib. Qabliyah ba'diyah tu. Itu saja dalam hadis disebut 12 rakaat solat tu, solat rawatib tu. Allah bina apa Ustazah? Allah bina rumah di syurga Ustazah. Iya. Tahu ni. Jangan tu gitu. kena baca lagi. Allah bina rumah di syurga Ustazah. Mana nak cakap Sebab saya bukan Ustazah. Macam kita kan, macam saya kan. Ustazah tanya anak dia kan, anak ramai kan, banyak. Dia masalah gitulah kalau balik tu bilik tak cukup. Orang ni kejap lagi bilik kau, bilik aku, macam itulah kan. Jadi anak-anak pun dia nak keduniaan lah macam biasalah. Kalau boleh nak bilik seorang satu kan. Ya Allah, macam manalah kan kita nak ni. Kadang-kadang kita fikir nak pergi, nak kena buat rumah besar. Tapi dengan kita ni kerja mengajar macam ni kan, rasanya rumah yang ada tu pun tak habis bayar lagi. Sampai pencen pun tak habis bayar lagi. Jadi motivation kita untuk didik anak-anak, kita kata, oh kamu nak rumah ya. Begitulah Rasulullah mengajar Sayyidatina Fatimah. Apabila Sayyidatina Fatimah, dia rasa penat. Rasa kepenatan nak buat kerja rumah ni. Sehingga nak minta seorang hamba kan bertemu, maka Fatimah pun bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tak ada. Jadi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah je lah. Itu dekat situ sirah kita boleh pelajari di situ. Ibrah dia ialah baiknya Sayyidatina Fatimah ni dengan isteri ayahnya. Dalam masyarakat kita sekarang ni macam mana tak tahu kan. Disebabkan soleh. Sebab kita ni disukai bila kita soleh. Sebab itulah kalau kita tak kenapa kalau kita jumpa orang yang dia tak apa suka dekat hubungan-hubungan macam itulah kan. Bila kita check rupanya ada masalah soleh tu. Ustazah tahu soleh tu makna apa? Soleh musleh Ustazah. Makna apa Ustazah? Adik saya. Soleh tu maksudnya apa Ustazah? Soleh tu soleh. Baiklah. Soleh ni baik dengan Allah. Baik dengan Allah. Baik dengan Allah tu nombor 1 lah. Dan orang baik dengan Allah ni dia baik juga dengan manusia. Soleh ni adalah orang yang macam kita kata, macam contohlah kita baca ayat Quran kan, ihdinas siratal mustaqim kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim tu dalam bahasa Arab kepada mereka. Jadi kita kena cari mereka tu siapa kan. Jadi kita rujuklah dalam ayat lain pula, tafsir ayat dengan ayat kan. Dia kata apa? Siratal ladzina an'amta alaihim tu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ustazah rasa yang ada kat UAE ni kan, nabiyyin memang tak ada dah. Nabi tak ada. Siddiqin tak ada juga. Sebab yang As-Siddiq tu nak Abu Bakar As-Siddiq. Bangunan kita ni. Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau Siddiqah tu Sayyidatina Maryam. Kan, so golongan Siddiq ni tak banyak lah kan. Lepas tu syuhada. Syuhada dekat Palestin kita duk dengar tu kan. Solihin je lah yang ada Ustazah. Solihin lah juga yang Solihin lah yang ada. Jadi bila kita disoleh, orang sukalah. Jadi saya balik berfikir cerita tadi. Apabila Sayyidatina Fatimah berjumpa dengan dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Maksudnya dia jumpa dengan elok lah. Salam kan. Maksudnya bagi tahu kata Fatimah datang. Jadi Aisyah bagi tahu kat Rasulullah Fatimah datang. Maka Rasulullah bergegas pergi jumpa Fatimah.
Mementingkan alaqah tu kan. Bergegas jumpa dengan Fatimah. Dan tanyalah secara detail kenapa dan sebagainya. Jadi Rasulullah jawab apa? Kalau kita lah fikir Rasulullah, kenapa Rasulullah tak bagi? Rasulullah tak bagi hamba yang diminta tu. Rasulullah tak bagi. Rasulullah kata nak tak? Mungkin dia sebut abah lah, aku yang tak tahu lah. Bahasa tu kita tak tahu kan. Kadang-kadang rasa macam nak tahu sangat. Tak tahu. Nak tak abah tunjukkan kan. Apa yang lebih baik daripada itu. Maka Rasulullah kata berzikirlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan? Tu kita gelar sebagai zikir Fatimah. Jadi kita, seorang bapa, seorang ibu tu, kita didik anak kita cinta akhirat. Bila dia nak rumah kita didiklah dia suruh sembahyang rawatib. Macam tu. Begitulah Ustazah. Jadi daripada begitu. rumah, dari training. Ya. Jadi sebab itulah kita kata madrasah. So madrasah Ramadan tu adalah kita kena hidupkan Ramadan dengan solat. Dan solat ni Rasulullah kata kat kita. Ustazah. Yang tadi kan. Minal salawat kan. Minal salawat. Yang tadi tu. Lepas tu Jumaah ilal Jumaah. Jumaah. Ustazah ni lagu tu dia ralik. Dia nampak. Jumaah dan Jumaah. Dia kata isi dia mukafarat. Mukafarat tu penghapus dosa. Jadi hadis tu ialah dia sebut 3 plan. 3 plan. 3 plan lah. Yang pertama kita plan untuk antara solat ke solat. Kita jangan buat dosa besar. Boleh. Di sinilah kita kena ada ilmu. Apa dia dosa-dosa besar? Bayangkan sekiranya kita berada dalam golongan orang yang melakukan dosa-dosa besar, kita tak dapatlah fadilat tu. Masya Allah sayang. Orang lain dapat, kita tak dapat. Sama-sama solat. Macam kita punya akaun tu macam balance jadi makin baik kan kalau betul-betul ikut kan. Jadi kena tinggal dosa besar. Jadi kita sebut tadi ada 3. Betul. Yang pertama seharian. Kita kata penghapus dosa harian adalah solat 5 waktu. Penghapus dosa mingguan ialah amalan hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat yang kita buat ni Jumaat Mubarakah. Kita baca surah Al-Kahfi ke, kita carilah apa yang Rasul buat. Banyakkan sedekah, banyakkan selawat, banyakkan apa kan. Pergi masjid jalan kaki. Ustazah. Jumaat. So pergi solat Jumaat jalan kaki Ustazah. Pahala banyak. Kan. Pahala setiap langkah tu, pahala qiyam dan pahala qiyam. Qiyam dan siyam ke macam tu. Pahala dia banyak setiap langkah Ustazah. Masya Allah. Jadi kita kata Jumaat ila Jumaat. Sebab tu kita kalau hari Jumaat tu, kalau ada hari Jumaat tu, kita sebab tu dah berbahagia tu. Hari Jumaat. Jumaat. So Jumaat ni sampai Jumaat depan, antara Jumaat dengan Jumaat tu kita tak buat dosa besar. Kita dapat pengampunan dosa Ustazah. Begitu juga plan tahunan, iaitulah Ramadan ke Ramadan. Plan tahunan. Ramadan tahun lepas kan kita pun pulun jugalah. Pulun apa? Pulunlah bangun pagi sahur. Lepas tu antara waktu-waktu kosong kita baca Quran, kita solat rawatib kan, solat duha, berselawat, berzikir. Kita banyak fikir ke akhirat. Banyak fikir ke akhirat dan kita kena banyak tunekan orang yang kita sayang ke arah akhirat. Masya-Allah. Kena buat. Kan? Kalau dia salah kita kena tegur. Lepas tu kena belajar pula tegur macam mana. Betul. Banyaklah pasal bab tegur tu. Sebab itulah saya discuss dah juga kan dengan kawan-kawan. Kalau kita nak menegur orang ni, kalau boleh berkumpulan lah. Kalau kita tegur orang berkumpulan. Ustazah contohnya kita tegur siapa. At least kita ada kumpulan lah Ustazah. Kumpulan asyik ke kumpulan apa tak kisah. Bila kita tegur berkumpulan tu, lebih mudah lah orang tu nampak kita kuat. Kita berkumpulan. Sebab itulah solat jemaah tu banyak. Dia punya apa? Dia punya pengajaran, dia punya learning outcome dia tu banyak dekat situ berjamaah kan. Jadi bab menegur tu lah lebih baik mengajak lagi senang daripada kita menegah tu. Menegah tu kalau boleh berkumpulan. Nak tegah memang baru perasan nak menegah seorang-seorang ni nanti kita pun down habis ma'ruf dengan nahi mungkar. Saya rasa lagi susah. Yang mana susah tu Ustazah?
Yang tu pahala besar Ustazah. Aduh. Saya macam bila nak saman budak ke apa kan. Ya. Ustazah kena saman bersama-sama Ustazah. Oh, saman bersama-sama. Bersama-sama baru budak tu rasa takut. Seterusnya Biasa daripada Ramadan ila Ramadan tadi tu. Ya, kalau kita, yelah, bila kita faham tu baru hadis. Bila hati kita ni, itu kita tadi Ramadan tu adalah bulan penyucian jiwa, penyucian hati. Sebab tu kita kena baca Quran tu. Bila kita baca Quran, dalam Quran tu ada, mesti kita nak faham kan. Jadi kalau kita dapat luangkan masa ataupun kita dengar, sebab kita ni apa yang kita baca dan apa yang kita dengar sebenarnya diri kita. Kita kena jaga Ustazah apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Sebab tu bila kita nak baca, Allah dah pesan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nak baca WhatsApp pun Ustazah, Iqra' bismi rabbika juga. Kalau ada WhatsApp yang tak boleh dibaca tu, tak payah baca lah Ustazah. Sebab kita nak baca bismi rabbika je Ustazah. Faham. Kan? Kadang terlintas apa-apa yang kita nak baca yang tak apa elok, kita ingat. Bila kita baca Iqra' dengan nama Allah. Begitu juga dengan aktiviti lain lah Ustazah. Bismi rabbika juga. Penting. Iqra' tu. Dengan nama Allah. Itulah yang kita nanti-nantikan. Dan sebab tu dekat dalam Al-Quran memang daripada atas sampai bawah, atas sampai bawah daripada awal sampai hujungnya adalah kalamul haq Ustazah. Kalamul haq. Benar. Kebenaran. Kalau hadis benar. Kalau saya bercakap ni, cek dululah. Saya kena cek. Kalau orang lain punya cakap, kita kena cek. Cek GPT pun kita kena cek. Ya, betul. Jadi begitulah Ustazah. Jadinya Ramadan ila Ramadan mukaffarat. Yang paling penting kita ni kan, kita tinggallah dosa-dosa besar. Dosa besar tu banyaklah kalau nak sebut kan. Banyaklah. Banyak betul. Termasuklah syirik kan. Syirik lah. Lagi Ustazah sebutlah. Allah. Apa dia antara dosa-dosa besar yang kita kena tinggalkan. Okey, bulan puasa ni menganyam ketupat bagus untuk raya. Betul? Tapi kalau buat ketupat, tak tahulah makna dia kan. Buat ketupat lah, membawang lah semua tu Ustazah. Dosa besar ke macam mana Ustazah? Allahu Akbar. Ibarat memakan daging saudara. Ustazah nak makan ke? Kan puasa. Sebab itulah Ustazah kita kata puasa tu junnah. Ada dalam hadis as-saumu junnah. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah. Ustazah ulang balik Ustazah. As-saumu junnah wal apa? Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah. Kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Ustazah faham kan? Sembuh dia. Ya, jadi kita puasa serasa sikit. Puasa ni adalah perisai. Junnah perisai. Puasa ni perisai. Sedekah ini memadamkan kesalahan. Khati'ah. Ubat dia. Seperti mana api memadamkan air. Siapa pada siapa dah kan. Seperti mana air memadamkan api. Begitu Ustazah. Jadi kita ni bulan Ramadan ni kita kata bulan digandakan pahala. Jadi apa kita kena buat? Kita ni kena gandakan amalan. Sebab yang memberi pahala tu Allah. Yang kita ni kena menggandakan amalan. Sebab itulah tarawih jadi 20. Betul. Lagi satu Ustazah, bila kita duduk dalam masjid, kan? Bila kita duduk dalam masjid lah dan kita berwuduk. Sebab bila kita solat tarawih tu kita ada wuduk kan? Betul. Bila kita duduk dalam masjid dan kita berwuduk dan kita niat iktikaf, kan? Para malaikat mendoakan kita pengampunan dosa kita. Jadi kalau kita buat 8 mungkin kita duduk sekejap. Kalau 20 tu lama sikit. Lama sikit. Jadi
antara ilmu yang kita pun masuk madrasah ni kan, madrasah Ramadan, kita baca kan. Ada satu hadis Nabi yang sangat sedap, mengupas tentang solat tarawih 8.20 ni kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Maksud dia sesiapa yang solat bersama imam. Bersolat bersama imam tu maknanya dia ada, Rasulullah boleh guna perkataan lain nak cakap solat jemaah. Tapi Rasulullah guna ma'al imam. Ya, bersama imam. Maksudnya kita ni kena ada rasa taat kepada imam. Imam solat kita tu. Jadi kalau hatta yang sorif, sehingga selesai. Sehingga imam selesai solat. Yelah, ada yang terus bangun situ kan. Imam dah berpaling tu kira dah selesai. Dah berpaling solat. Kalau dia berpaling, kalau dia tak berpaling lagi tu tak selesai. Betul. Dia sambung dengan baca doa semua kan. Sehingga imam tu selesai. Yang terbaring maksudnya dia duduk gitu. Imam kadang-kadang imam ni dia tak berpaling, dia baca doa. Lepas tu habis doa baru dia berpaling. Padahal solat dah siap dah. Jadi kena tunggulah. Kita kena tunggulah imam kita tu hatta yang sarif. Kutiba lahu qiyamul lailah. Allah akan tulis pahala untuk kita ni. Allah bagi ganjaran berkali ganda tu, iaitulah kita ditulis seperti melakukan qiyamul lail sepanjang hari. Padahal kita solat tu tak sampai 2 jam Ustazah. Ya, betul. Kalau kata Ustazah punya surau movie habis pukul berapa? Habis pukul berapa? Dalam pukul 8.30 isyak kan? Habis paling lambat 10 lah. Paling lambat pukul 10 ke 10.30. Tapi kita tunggu sampai imam yang sore. Sebab tu saya kata persiapan Ramadan ni ilmu. Ya. Sayanglah kita kalau imam tu bagi salat Assalamualaikum warahmatullahi witir kan. Kita tak tahu. Dah siap Assalamualaikum warahmatullahi, tapi dia tak berpaling lagi. Kita dah cabut. Padahal ada beberapa, adalah dalam 3 minit 4 minit lagi tak tunggu. Kita tak dapatlah pahala ilmu. Ya, ilmu. Pahala qiyam sepanjang hari. Padahal balik-balik tu kita makan more kan. Makan more, tapi malaikat tulis pahala qiyamul lail. Besar pahala qiyamul lail ni Ustazah. Maksud berganda-ganda pula baca pahala seperti mana disebutlah satu hadis lagi tu Ustazah. Dia hadis dari an Muaz bin Jabal. Ya, an Muaz. Ustazah kenal Muaz? Muaz ni qari yang best. Masya Allah, betul Ustazah. Siapa lagi qari yang best? Allah, Rasulullah dah. Ya. Rasulullah kata ya. Betul Ustazah. Rasulullah kata kalau nak belajar baca Quran, belajarlah baca Quran dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Baca juga dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Satu lagi saya tak ingat nama dia, disebut 4 orang. Dan antara 4 tu adalah Muaz bin Jabal. Sebab itulah ramai baby nama Muaz. Muaz ni hafal Quran. Muaz ni alim hadis juga. Dan Rasulullah ada dalam hadis-hadis Rasulullah ni dia bawa Muaz dekat dalam tunggangan. Maksudnya naik unta tu ada Muaz kat belakang, dan banyaklah ada beberapa nasihat yang Rasulullah bagi dekat Muaz. Memang khas kan? Ya, Masya Allah. Saya ingat ada satu tu. Dan Muaz ni handsome jugalah. Handsome? Ya. Orang Indon kata gantang. Saya ingat ada satu tu yang doa, dia punya hadis dia macam ni lebih kurang. Nabi pandang Muaz dan dia kata, aku mencintaimu. Ya, betul. Aku ingin mengajarkanmu satu doa. Betul. Kalau diamalkan, alamak, tiba tak ingat Astaghfirullahaladzim. Tapi doanya ni Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Betul. Makna apa Ustazah? Ya Allah. Kenapa doa tu Rasulullah pesan sampai begitu sekali? Itulah. Tapi dimulai dengan yang first tu. Menarik tu. Aku mencintaimu. Sebenarnya Ustazah, sebenarnya kita boleh amal hadis tu. Nama dia, hadis tu diberi nama Musalsalatul Mahabbah. Iaitulah macam mana kita nak sambung kasih sayang. Contohnya begini. Contoh kita boleh buat contohnya Ustazah Syafiqah jumpa dengan saya nanti. Ustazah boleh cakap, Kak Syikin, saya sayang Kak Syikin. Saya sayang Kak Syikin. Kak Syikin jangan lupa ya, pesan apa-apa. Pesan. Kalau nak betul-betul ikut macam Muaz, pesan. Sunnah Nabi lah juga. Sunnah Nabi. Ya, express kasih sayang. Saya sayang dekat kamu.
tak, sebab tu macam kalau kita nak nasihatkan anak. Tapi bukan kepada yang tak boleh lah kan. Yelah, janganlah pergi ekspres. Ada je kita kan tak kena ingatkan ni. Sebab Muaz ni dia Rasulullah SAW memuji Muaz bin Jabal ni. Iaitulah sahabat Nabi yang paling apa? Paling alim bab halal dan haram. Paling alim. Gitulah. Dipuja Nabi. Ini baru cerita Muaz, nak cerita hadis tadi. Okey. Cerita kembali. Rasulullah bertanya kepada, yelah sebenarnya uslub hadis tu sedap. Kita tanya dulu. Tanya kan. Nak tak? Macam tu. Tanya kan. Hal adulluka ala. Macam tu. Bolehkah aku tunjukkan kamu ala apa tu apa dia? Abwabil khair. Abwabil khair. Pintu-pintu kebaikan. Maka sahabat Nabi ni jawab, bala ya Rasulullah. Bila baca hadis ni baru ingat kan ada nasyid tu, bala ya Rasulullah. Maksudnya sahabat Nabi ni dia sentiasa sebut bala ya Rasulullah. Bala ni maksudnya bahkan. Memang nak. Cuba kita tanya anak kita. Kita tanya anak kita, nak tak sembahyang tarawih 20? Dia cakap tak nak. Dia tak cakap bahkan. Tak cakap bala. Pasal benda tu baik. Dia cakap bala Melayu. Dia cakap dalam bentuk Melayu. Bala. Habislah. Kita nak kena cakap bala dalam bahasa Arab. Bala ya Rasulullah kan. Begitulah. Rasulullah akan tanya, adakah nak tak aku nak? Sahabat Nabi dia akan tekun dan dengar betul-betul dan hafal hadis tu dan nak sampaikan kepada ummah. Sebab tu sampai kat kita hadis tu. Ketekunan para sahabat. Anak murid kita macam mana? Kita cakap saya pun rasa dia. Saya pun kurang tekun. Sungguh tak, kita kena kadang-kadang anak murid dengan guru tu kan, dia ada hubungan yang special lah. Yang mana yang betul tu kan, dia akan ada. Mesti ada Ustazah dalam satu kelas tu yang jenis bala ni. Dan yang ramainya bala. Bala Melayu ke? Oh, bala Arab. Yang ramai bala Melayu. Yang sikit tu bala Arab. Allah Akbar. Bala ya Rasulullah kan. So nombor 1 Rasulullah kata itulah as-saumu junnah tu. As-saumu junnah. Ya. Iaitulah puasa ni adalah perisai. Perisai bagi kita tak melakukan terutamanya kabair lah. Al-kabair ni dosa besar. Ya, puasa. Sebab itulah orang lelaki yang dah cukup umur tapi nak kahwin macam-macam. Tak mampulah apalah macam-macam kekangan. Apa dia? Cara-cara dia? Puasa. Puasa tu perisai. Sebab takut kita terjerumus dalam kabair. Kan? Begitu juga dengan yang lain-lain lah. Kalau kita rasa kita ni tergolong dalam kabair, kita susah nak tinggalkan, cara dia kita kena puasa. Itu cara dia lah. Yang kedua, sekejap lagi Ustazah ni jadi lupa kali. Sila. Yang kedua, as-sadaqah. As-sadaqah tu lah. Apa bunyi hadis dia? Lupalah pula kata. As-sadaqah. Okay. Kemudian salatul rajuli min jawfil lail, iaitulah solat di tengah malam. Jadi waktu biasa pahala solat tengah malam tu dia lebih. Tapi kalau Ramadan ni lepas kita solat isyak tu, tarawih tu kita dah panggil qiyam. Sebab itulah Ramadan ni syahrus siyam wal qiyam. Syahrul apa sahaja? Syahrus siyam wal qiyam. Ada bulan puasa, ya, dan juga bulan puasa. Puasa tu kita bukan puasa apa, Quran tu kita buatlah waktu siam pagi tu. Siam tu mesti kita kena baca Quran. Jangan kita kosongkan masa pagi tu puasa semata-mata. Begitu juga qiyam. Apabila kita qiyam Ustazah, kita ada baca surah tau selepas dalam tarawih tu. Itulah Al-Quran yang afdal. Sebab tu di Mekah dan Madinah Ustazah, orang baca banyak mana? Quran tu juzuk. 1 juzuk habis. Hafal setiap malam sampai tarawih dia sampai pukul 12 malam Ustazah kalau ikut masa. Ni lah kita pukul 10 habis dah kan. Sebab kita baca ayat 1 page tu kita cut banyak. Pun jemaah tinggal 1 suh je Ustazah kalau 20 tu. Jadi saya ulang balik lah tadi yang saya baca hadis, siapa yang solat
sehingga imam selesai, maka solat tu solat tarawih. Jadi kita yang nak solat 8, contohnya kita tak apa sihat ke apa, kita cari imam yang 8 Ustazah. Tu tips dia. Siapa nak solat 8, cari imam yang solat 8. Solatnya di masjid lah, kan. Siapa solat 20, tapi dalam bahasa Arab tu masjid tu meliputi makna musola juga. Asalkan ada jemaah. Tapi kita kata jemaah tu eloknya ada lelaki lah. Sebab solat jemaah ni, jemaah tu lelaki. Macam tu lah. Oh, kena lelaki? Ya, taklah maksudnya jemaah tu. Jemaah tu. Tapi ada juga macam kat asrama lah, perempuan semua. Jadi kita, yelah, benda-benda tu kena ada ilmu Ustazah. Kena pergi belajar macam mana darjat-darjat dia. So ilmu ni kalau kita belajar, ilmu agama ni tak habis Ustazah. Betul. Minal mahdi ilal lahdi Ustazah. Tak habis. Gitulah. Jadi begitu tips dia. Yang tu memang saya baru tahu bila dah besar sikit. Sebab saya pun kalau solat 20 tu, dan cerita madrasah tu kan. Saya pun macam tu dulu-dululah. Orang solat 20, saya rasa 8 dah okey. Jadi saya pun tinggalkan imam tu. Macam gitu. Tapi bila saya tahu hadis ni, memang mengantuk Ustazah. Heret juga. Anak-anak pun heret juga. Ada juga anak yang cakap, Umi 8 je Umi. Kita bercakap tak apalah madrasah. Maksudnya dia baru darjah 1. Janganlah kita umur 40-an ni darjah 1 juga. Tak nak lah kan. Nak tak kita? Tak nak lah kan kita. Jadi itulah sepatutnya kan madrasah kita. Madrasah level up. Teringat pengalaman saya dulu. Waktu tu CFS. Saya student matrikulasi lah. Masa tu puasa kat rumah. Puasa kat rumah ni Quran memang kita kan lari sikit lah. Lepas tu sahabat saya telefon. Ada telefon daripada Kelantan. Dia telefon. Dia tanya khabar je. Lepas tu dia tanya saya, Syikin buat apa? Saya segan nak beritahu sebab saya sebenarnya tidur. Berbangun. Segan nak beritahu. Tapi saya tanya dia, Kak T buat apa? Kan? Panggil Kak T. Ingat lagi. Dia pun cakap, dengar dia cakap macam ni. Dia ni orang Kelantan ni, dia yelah pengalaman kan. Orang Kelantan ni ilmu banyak. Dia cakap, saya cuba dengar ni, dia kata. Memang dengar kat rumah dia, Ustazah tahu dengar apa? Apa dia? Dengar bunyi lebah. Ustazah tahu tak bunyi lebah tu bunyi apa? Orang baca Quran? Ya, orang baca Quran yang baca Quran tu lah. Dia kata, dengar tak bunyi lebah? Dia kata, begitu berhikmahnya kawan saya. Saya dengar tak bunyi lebah? And then dia tanya apa tahu? Syikin juzuk berapa dah? Masa tu lah detiknya. Ya, masa tu umur saya 18. Itulah detiknya saya macam berazam nak khatam Quran bulan Ramadan. Maksudnya umur 18 dah Ustazah. Madrasah tu baru kita rasa nak baca Quran khatam. Mungkin orang lain lebih awal sebab dia dapat guru yang awal. Sebab dalam Islam ni disebut dalam Islam pula ada seorang syair tu Ustazah dalam bahasa Arab kita ni, Hafiz Ibrahim. Dia bercakap dalam dia punya syairnya, menukilkanlah syairnya yang tema dia ilmu dan akhlak. Syair sikit. Itulah cakap macam biasa boleh lah. Alah Ustazah pun boleh sambung. Al-ummu madrasatun. Idza a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Maksud apa Ustazah? Guru pula. Ibu itu sekolah. Jadi siapa yang ibu dia tu sekolah. Ibu dia yang dah sekolahkan dia tentang Ramadan ni. Itulah yang kita kena buat Ustazah. Dah kita cikgu kan. Tapi kita katakan ibu apa kita dulu-dulu, maknanya dia atas ilmu dia kan. Kurang-kurangnya dia ajar kita solat kan. Dia ajar yang wajib-wajib lah. Yang sunat-sunat tu ada setengah-setengah ibu madrasah dia, madrasah yang hebat. Maka akan lahirlah pelajar-pelajar yang hebat. Melahirkan anak-anak yang hebat. Yang dia tak ada nak fikir sangat, buka puasa ni, Umi kena masak ni. Masak apa sangat? Taklah, dia macam nak fokus tu. Dia macam kalau kita ajak dia, kita kata kita sekali-sekala kita ajak dia buka puasa kat masjid pun dia okey. Contohnya kita cakap sebab kita nak tarawih Kak. Kita didik anak-anak tu gitu. Kita susah tu Ustazah zaman sekarang. Memang susah, tapi cabaran dia atas diri kita lah. Gitu.
Tapi yang susah tu banyak pahala. Dekat mana kita cerita tadi ni? Apa benda dah point dia tak tahu dah. Sebenarnya kita dah masuk dah. Dah masuk dah. Point yang Qiyam qiyam dan siam siam semua, kan. Dua benda kan. Macam hari tu kita ada sebut juga hadis riwayat Bukhari kan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. So kita siapa yang berpuasa koma yang mendirikan Ramadan kan akan diampunkan baginya penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, penuh pengharapan akan diampunkanlah baginya segala dosa-dosa yang lalu. Tadi dua lagi satu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama juga, cuma dia shama dan koma. So sebenarnya kita nak go to point macam mana nak shama sebenarnya, macam mana nak qiyam sebenarnya. Tapi Ustazah Shikin dah banyak dah sebenarnya sentuh. Boleh nak analisa dari awal tu. Banyak dah pasal shama daripada segi puasa, jangan puasa ni tahan lah. Istinab kabair kan. Kena. So dan sebagainya lah kan. Kemudian koma tadi pun lebih banyak daripada koma tadi kan. Macam mana kita nak hidupkan kan. Sebab macam kita dah bila kita dah macam sekolah dah tinggi sikit lah Ramadan ni, kita memang kena buat qiyam dah. Kena buat qiyam dah. Tapi yang paling penting nak soma nak koma ni memang kena belajar kat kita. Lagi satu kena baca dan penghayatan supaya kita rasa macam ni. Sebenarnya Allah nak ajar kita yang diri kita ni Ustazah adalah daripada body and soul. Ya betul. Hari-hari kita duk bagi body makan. Hari-hari kita bagi badan kita makan. Ya betul. Ramadan ni Allah nak ajar kita, okey makan tak boleh. Habis tu nak buat apa? So kita kena bagi rohani kita makan. Rohani ni makanan dia adalah ibadah. Subhanallah. Puasa, baca Quran, solat. Itulah makanan-makanan orang Palestin. Orang Palestin ketika tak cukup makan, mereka banyakkan zikir. Kita boleh tengoklah masa perjumpaan masa penemuan jenazah yang Asyahid Yahya Sinwar kan. Apa yang dia jumpa tasbih, jumpa buku zikir. Itulah makanan dia. Dan bila dah habis kita panggil bedah siasat tu kan, panggil apa? Forensik tu kan. Something cerita kan. Macam mana bercerita? Silap pula macam ni. Macam ni lah. Macam tu je kan. Bedah siasat tu kan. Didapati memang dia tak makan. Berapa hari? 3 hari lebih ke beberapa hari. Tapi semangat berjuang. Dan kalau tengok waktu dia meninggal kat kerusi tu kan, waktu dia syahid tu, dia tak kalau kita tengok orang kat kerusi, mesti dia duduk macam ni kan. Tapi dia duduk macam ni, maksudnya nak bangun berjihad lagi. Betul. Yang tu yang Ustazah nampak, yang Kak Shikin nampak lah. Ya Allah, kuatnya. Macam mana boleh kuat macam tu? Innal quwata, kekuatan tu adalah dari Allah. Kan? Innal quwata lillah kan. Lillahi jami'ah. Kekuatan tu daripada Allah. Dan kalau kita solat duha, kita ada baca doa kan? Allahumma inna duha uka. Ada wal quwata quwatuka. Kekuatan tu adalah daripada Allah bagi kita. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kita ni nak tinggalkan maksiat. Sebenarnya la haula wala quwata. Tak ada daya kita ni nak tinggalkan kabair. Sebenarnya kalau kita terjerumus dalam kabair, tak ada daya kita ni kan. Sebab tu kalau kita hayya ala solah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada daya dan tak ada kekuatan tak ada daya la haula tu, tak ada daya aku untuk tak solat maksudnya. Dan tak ada kekuatan aku untuk solat kecuali dengan kekuatan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni, jadi tips dia apa Syah? Tips dia adalah biasakan diri. Biasakan diri dengan sahur kan, sahur yang betul. Biasakan diri subuh tak tidur Syah. Ada pahala besar antara waktu subuh dengan waktu isyraq tu. Di mana kalau kita pergi masjid, solat subuh dan kita beriktikaf dan kita berzikir, ataupun kadang-kadang masjid-masjid tu dibuat majlis ilmu. Kita duduk kat dalam masjid tu sampai waktu syuruk. Dan syuruk tu pukul berapa? 7 suku macam tu kan. Kita tunggu lagi 15 minit. Kita solat isyraq. Lepas tu kita balik. Pahala apa Syah? Pahala dia? Pahala haji dan umrah yang sempurna. Allah. Masya Allah.
besar lah. Lepas tu kalau kita buat dalam bulan Ramadan, dia berlipat-lipat kali ganda. Itulah hari tu Ustazah Mazian dia kata pahala orang puasa ni berbeza-beza setiap orang. Ya, berbeza. Sebab Allah yang beri. Allah yang beri. Allah yang beri, kan. Lepas tu ada satu hadis lagi lah yang sangat sedap. Sebenarnya agaknya kita kena buat daurah hadis ke apa kot, kan. Mungkin. Ya, Untuk betul. persiapan Ramadan, kan. Ataupun kita kaji ayat-ayat, kan. Betul, tu persiapan. Baru kita rasa nak plan elok-elok, kan. Betul. Ilmu lah. Sebab itulah memang orang yang ada ilmu ni dia ada darajat. Darjat lah di sisi Tuhan, kan. Jadi kita sebut apa tadi, ada satu hadis lagi yang kena sebut, iaitulah lisaimi farhatani, Ustazah. Oh, lisaimin farhatani. Ada dua kebahagiaan tu orang Dua puasa. kegembiraan. Yang pertama farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Agaknya farhatun inda fitrihi tu sebab apa? Sebab Fitri ni iftar ke? iftar, ya. Oh, Ya, jadi sebut. kita ni Subhanallah. kalau orang azan dia tak ada, rasanya tak ada orang kot yang tak happy. Tambah-tambah budak-budak kecil yang baru masuk madrasah ni, kan. Dah Hasan. Dia lah kadang-kadang ada atur air kiri kanan, kan. Happy sangat. Yang kedua tu, Ustazah Syaf, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika bertemu Tuhan tu maknanya kalau kita ni puasa-puasa lepas tu kita meninggal dunia. Jadi kita bawa pahala ujung hayat kita tu, pahala tu tulis kat buku tu puasa. Masya Allah. Masya Allah. Sebab itulah hari tu saya dengarlah Ikim, dia punya DJ cakap indahnya bertemu Allah jika setiap hari adalah Ramadan. Setiap hari itu Ramadan. Setiap hari yang Ramadan kita buat ni, kita buat di hari-hari bulan-bulan lain juga. Kan? Bila kita meninggal dalam keadaan macam mana, husnul khatimah je. Sebab itulah Syaf nak pesan, ketika kita buat amalan apa-apa pun, istighfar. Walaupun amalan baik, macam kita lepas solat, kan. Lepas kita solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Demo sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata apa lepas tu? Astaghfirullahalazim. Begitulah cara kita nak jaga amalan. Kalau kita lepas bagi ilmu ke, kita lepas bagi sedekah ke orang ke, kita sebut astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun. Kan, walaupun kita buat baik, supaya kita perisaikan, kita banyak perisai benteng, supaya kita tak switch hati kita yang muqallibal qulub tu, hati kita yang bolak-balik tu. Qalbun tu, kan makna dia bolak-balik. Bolak-balik, betul. Perkataan qalbun tu, bolak-balik. Mula-mula hati kita balik kok putih ni lah. Aku nak bagi sedekah kat Syah, bukan bagi sedekah kat Syah. Sekali bila Syah dah dapat, semua terpusing. Pusing. Rugi. Macam mana kita tak tahu. Nak jaga tu, bagi putih tu. Bagi putih, kan? betul. Sentiasa dalam niat yang mula-mula, banyakkan istighfar. Amalan apa pun, termasuklah kahwin, Syah. Ya, kalau kita tengok kita bermasalah sangat waktu kahwin tu lah, kita macam tiba kadang sampai tengok muka pasangan pun dah rasa geram dah tu. Sebenarnya kita kurang istighfar, kita kurang zikir, kita kurang baca maksurat tu, iaitulah pendinding diri pagi dan petang. Kita kurang soleh pada Allah. Macam mana kita nak soleh dengan orang? Jadi macam itulah Syah madrasah ni. Macam mana nak stay ke kat madrasah ni? Nak stay ke rasa macam nak balik dah? Kan ada setengah orang bila dia masuk Ramadan, dia dah rasa macam ni. Tu atas ilmu dia lah. Dia rasa macam nak raya dah. Bila raya dia dah plan dia fikir raya sebab tak sabar-sabar nak habis Ramadan. Betul. Sebab bagi dia Ramadan ni susah. Tahan makan minum, tak boleh makan, tak boleh minum, lepas tu badan selemah, tak boleh nak buat aktiviti. Contohnya. Sebab Allah nak suruh kita buat aktiviti kerohanian. Jadi kita kena taat. Sebab tu sahabat Nabi, waqalu sami'na wa ata'na. Jadi dia dapatlah manisnya Ramadan tu. Sampai hari akhir Ramadan tu, sahabat-sahabat Nabi menangis. Kalau kita lah yang masuk madrasah Ramadan ni, bila dah sampai hujung tu, 27 Ramadan, biasanya orang kata Lailatul Qadar tu kan. Dah 28, 29, kita rasa sedih. Itulah kita dah jadi pelajar cemerlang Ramadan. Ya. Pelajar cemerlang dah. Kalau nak naik pentas pun boleh dah. Boleh dapat anugerah dah. Tapi sebab tu kita tak tahu benda tu. Sebab itulah Allah yang akan bagi. Macam mana Syah nak tahu Kak Ashkin sedih Ramadan tu? Macam mana nak tahu awak happy, kita pakai tudung yang elok, takkan nak ukur tudung panjang pendek semua kan. Sebab itulah Allah
Jadi saum tu banyaklah mengajar kita ikhlas dalam beramalan. Kerana bila kita jadi ikhlas, syaitan tak boleh ganggu dah, Syah. Masya Allah. Nak tanya apa lagi ni, rasa macam lama dah ni. Junnah tu dah ada tu senang. Junnah. So, kita prepare Ramadan next kan macam plan harian, plan mingguan, plan tahunan. Jadi satu lagi kalau kita nak ikut pasal plan ni, betul. Kita nak buat conclusion lah kan. Nombor satu, mesti kita kena ada azam nak khatam Quran. Mesti kena ada. Mungkin kita boleh stay up untuk baca Quran. Macam kita study, kita terpaksa stay up sebab kita tak baca buku habis. Macam itulah perasaan dia. Kita kena buat. Dan kita kena rasa setiap individu. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena rasa. Macam kita, kalaulah kita cerita ke orang kita ni, nanti orang mesti rasa lain. Kau ni cerita apa? Kan, tahulah baca Quran, tahulah soleh pun, tahulah kau tu soleha. Dia tak boleh pandang. Dia benda tu kena rasa. Nombor satu, kena buat apa, Syah? Azam betul-betul untuk misi Quran. Khatam Al-Quran. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang kedua ni, kita berazamlah kalau boleh kita plan 6:30 ke pukul setengah jam sebelum berbuka tu, kita ada waktu bertenang untuk kita berzikir dan berdoa. Waktu tu kita doalah kepada Allah. Sebenarnya kita ni kalau doa, kita minta apa, Syah? Kita akan minta apa kita nak. Sebenarnya apa yang Allah nak? Allah nak kita berdoa supaya kita jadi hamba Allah yang taat. Dengan ketaatan kita itulah, dan kita ikut sunnah Nabi itulah, pahala kita banyak nanti. Dan akhirnya kita akan dapat syurga. Tu yang tapi doa kita tu. tu ya Allah ma'ina tu. Ataupun kita boleh doa yang diajar dalam hadis. Contohnya macam doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, bagilah aku ni habib ilainal iman, bagi kita ni cinta keimanan kepada Allah tu, kita cinta. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah iman dalam hati kita. Tu ya Allah, ma'hina bil iman wa amisna bil iman wa hsyurna bil iman. Iman tu yang paling penting. Mati dalam iman, pastikan kan. Kemudian kita tawakarih, bagilah aku ni tak suka kepada kekufuran, kefasikan, al-kufra wal fusuq wal isyan. Isyan tu derhaka. 3 benda tu. Waja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Macam mana kita nak lalu jalan solihin tadi tu. Jadi kita doa macam tu sebenarnya. Tapi kita ni suka doa keduniaan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kaita besar kan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah. Kita semua bagilah benda-benda tu. Jadi menyebabkan kita ni kita doa benda-benda yang dekat dunia yang nak fana ni. Kenapa kita tak doa untuk dapat benda akhirat yang kekal? Tapi bolehlah Ustazah kita nak doa tu plus dengan jangan lupa doa akhirat tu. Penting juga kita doa yang dunia tu kan. Kita manusia kerdil macam kita ni kan. Benar. Anak-anak, ya Allah bagilah dapat duit raya banyak, tak apa. Tapi boleh. Kita doa juga Rabbana, at least boleh sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, ya Allah berilah aku di dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan tu adalah ilmu yang bermanfaat. Hasanah. Supaya bila kita amal ilmu tu nanti waqina azabannar, memberatkan mizan di akhirat. Di akhirat tu hasanah juga. Kita buat amalan yang dia boleh bawa sampai akhirat. Itulah. Kalau kita buat amalan yang kat dunia je, contohnya macam kita main bola kan. Kan? Main bola dapat tak akhirat? Ada juga kot, tapi banyak dunia. Betul tak? Daripada atau petang-petang baca Quran kalau bulan Ramadan, macam tu maksudnya. Tapi kita tengok movie, baca Quran lagi bagus, macam tu. Apa-apa pun baca Quran lagi bagus kalau bulan Ramadan tu. Daripada pilih lah sebab kita total. Betul Syah. Next level kita ni untuk kemudian kalau boleh kita plan solat jemaah lah. Setiap waktu yang fardu tu. Jangan pula kita macam solat fardu, solat sendiri, solat tarawih nombor jemaah. Boleh juga, tapi yang afdal fardu jemaah juga. Jadi kita buat benda. Sebab tu kita susah lah. Susah lama bakar tu. Ya. Susah. Ramadan bakar sampai kita terbakar lah. Tapi terbakar jadi hasil yang kadang-kadang kita kalau kita faham tu pasal syurga tu, kita terbakar.
kita punya semangat sebab kita nak pergi ke syurga tu. Macam tu kan, kita nak ke sana. Terkeluar dah. Lepas tu Terbakar dah. apa lagi tadi? Doa, Sedekah, Quran, doa, solat, sedekah. Kalau boleh sedekah, kalau boleh kita ajak ahli keluarga kita pergi sembahyang tarawih, kita ni lah terangkan betul-betul lah pasal tarawih tu supaya kita nak buat tu lillahi ta'ala. Kita faham baru kita buat lillahi ta'ala kan. Seterusnya apa lagi Ustazah? Amalan-amalan baik bulan Ramadan Saya teringat yang hasanah tadi, hasanah kan. Ada satu ayat tu, hasanah innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu hasanat tu solat. Ikut hadis Usman hasanat yuzhibna sayyi'at solat. Sebut tentang Osman ada kata kalau kita ambil wudu macam Nabi, solat macam Nabi dekat Zuhur, itu yang dia kata daripada Zuhur sampai Zuhur diampunkan. So next pun sama juga, kalau kita ambil wudu dari ini kan dan solat diampunkan juga yang ini. Sebab dia dah hasanat. Kalau kita ambil wudu tu kan sebenarnya setiap titis air tu menghapuskan dosa. Saya teringat Ustaz cakap kan, di tangan satu-satu kita kena ada penghayatan. Ada kadang-kadang kita ibadah tak ada penghayatan. Puasa tu berlalu kita tak ada penghayatan. Solat kan tertinggal. Allah tak ada penghayatan kan. Ambil wuduk pun tak ada penghayatan. Sambil ambil wuduk, jom kita pergi sembang-sembang pasal dunia. Kan? Sebenarnya ambil wuduk, kalau boleh jangan bercakap. Duduk dalam masjid, kalau boleh jangan cakap urusan dunia. Sampai begitu sekali. Kalau kita belajar ilmu ni, ni duduk dekat. Saya kalau pergi masjid, ya Allah, kadang-kadang saya sedih tengok kat masjid-masjid orang duduk main handset banyak. Ya Allah kan. Duduk, lepas tu ya Allah tak tahu. Sebenarnya gitulah. Handset tu dunia. Kalau kita nak main handset tu, kita keluarlah daripada masjid tu. Betul. Itulah sebenarnya adab kan. Gitulah. Kecuali kita nak urgent lah nak cakap. Contohnya suami nak jemput ke. Benda-benda penting sahaja. Jangan sampai drag. Sampai ke aduh Allah. Kalau nak tengok handset ke semua tu dekat luar masjid lah. Tak usahlah. Masjid tu tempat kita boleh baca dalam Quran ada sebut tempat kita mengingati Allah dan mengingati Allah yang paling tinggi itu adalah solat kan, solat. Kemudian kalau ada orang kaya lah macam Syaf ke macam siapa kita kat sini ataupun taklah kaya tapi nak buat benda tu, lakukanlah umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan tu kena target kerana dalam hadis Nabi SAW menyebut solat pula umrah pada bulan Ramadan tu sama dengan haji denganku. Buat haji dengan Rasulullah kan. So sedaplah hadis-hadis Nabi ni. Sedap. Ayat Quran pun sedap kalau kita faham kan. Jadi kita nak buat juga ni macam promosi juga kan. Promosi. Belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab ni memang agak susah, tapi belajarlah bahasa Arab demi untuk kita memahami apa kita punya sumber ilmu tu. Iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai bila kita nak baca terjemahan? Sampai bila kan? Sedangkan Allah dah beri kita akal fikiran dan masa lapang. Allah bagi sebenarnya. Bukanlah saya cakap bahasa Arab sebab saya ambil kos bahasa Arab, bukan begitu, bukan ya. Sebab kita dah rasa sebab ada orang yang dalam kos kita ni yang dia ambil engineering degree pertama kan, degree kedua bahasa Arab. Tak apalah selagi ada fikiran yang elok kan. Belajarlah bahasa Arab, tak sebenarnya kena ambil degree. Belajar faham belajar bahasa Arab tu ada je dekat internet ke apa kan. Belajar insya-Allah dengan kita belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Sebab Rasulullah bersabda khairukum man ta'allama Al-Quran. Bukan saya kata, Rasulullah khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. So dia ada dua step tu. Dia belajar Quran, bila dia pandai Quran, dia ajar Quran. Sebab dia satu je kat depan tu. So kadang-kadang kita rasa benda tu macam dua kan. Macam ada dua golongan. Sebenarnya satu kat situ. Khairukum, siapa yang belajar Quran dan mengajarnya. Lepas dia belajar Quran tu, dia mengajar Al-Quran. At least kita ajarlah Quran kepada anak-anak kita sendiri. Syaf nanti. Jangan biar Al-Fatihah tu kita ajar. Al-Quran tu biar anak kita dapat belajar talaqi dengan kita. 6,236 ayat tu. Kita yang baca talaqi tu. Talaqi tu maksudnya kita baca, dia baca. Kita baca, dia baca.
Jadi di manakah boring itu untuk orang Islam? Tak ada dah. Apabila kita ada Quran, sebenarnya Quran tu saja dah cukup menemani kita, penghilang kita punya Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu musim bunga di hatiku, berbunga-bunga. Baca Quran tu berbunga-bunga. Macam Syaf sebut tadi, ada ayat pujuk. Betul, kita kena rasa Quran ni bercakap dengan kita. Kita tak boleh rasa macam kita baca Quran ni, macam kita baca buku-buku apa, tak boleh. Kita rasa bila ya ayyuhallazina amanu tu, wahai orang-orang yang beriman, iaitu Syaf, Nur Ashikin lah gitu, sekali masuk dalam tu. Kan? Kena rasa bila Allah seru tu, Allah seru kita kan. Tapi memang tak boleh tidak. Memang kita kena memahami bahasa Arab tu. Promote bahasa Arab pula. Betul, kadang-kadang ada kelas-kelas bahasa Arab tak ada orang nak masuk. Gitulah lebih kurang. Sebab ada apa lagi nak bincang. Kata akhir kot mungkin. Ataupun nasihat lah, pesan akhir lah daripada Ustazah Syikin. Mungkin kalau ini terakhir, Allah sebut akhir tu risau, sedih kan. Saya lah, mungkin saya terakhir penutup lah. Kita kata penutup lah untuk ni hari ni kan. Kita kata tu lah kan. Ramadan ni dia dalam hidup kita insya-Allah akan datang lagi kalau umur kita panjang. Jadi jadikanlah Ramadan kita tu terbaik. Kita ingatlah kalau tahun lepas kita dapat khatam sekali, tahun ni pun janganlah kalah. Kena khatamkan sekali ataupun 2 kali. Itu dah segi Quran. Begitu juga dari segi benda-benda lain. Kok-kok lah kalau kita ada bergaduh ke bulan Ramadan, contohlah, kita kan manusia. Betul. Tak boleh lari. Kadang-kadang geram betul lah. Kan? Geram betul lah. Kita akan terlibat juga dengan bergaduhlah WhatsApp ke contoh kan. Kadang-kadang WhatsApp ni macam tu lah, dia lara kan. Jadi macam sedap je kita nak ngata kan, orang tu tak ada. Cuba face to face, mesti kita tak kata macam tu kan. Jadi apa-apa yang kita terlanjur, kita ingatlah dia akan ada jalan kembali. Apabila kita ni orang Islam, kita ada Al-Quran, kita ada jalan untuk U-turn. Ingatlah kat Kuantan ni senang je jalan dia. Straight U-turn. Straight U-turn. Macam tu lah. Kalau salah, kena U-turn. Kalau tidak, tak sampai. Salah jalan kan. Jadi begitulah. Sebagaimana kita nak orang maafkan kita, Allah maafkan kita, sebenarnya kita kena maafkan orang. Begitulah yang kita nak pesan. Supaya bila kita keluar daripada Ramadan ni, sekurang-kurangnya kita dapat buah akhlak. Iaitulah, kalau yang saya selalu baca tu, dia kata yang paling rendah sekalipun kita ni, kita adalah orang yang husnuzon. Keluar daripada kita punya madrasah Ramadan ni, Syawal tu, at least kita ni orang yang husnuzon, at least. Ataupun yang paling tinggi, kita menjadi orang yang suka bantu orang. Kita suka bantu orang. Iaitulah dalam hadis Nabi menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Ataupun ada hadis lagi, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong kita kalau kita tolong orang. Jadi macam itulah saya cakap ke anak-anak jugalah. Biasa tarbiyah ni yang sepanjang masa dengan anak-anak lah. Kira kalau keluar Ramadan ni, kalau Umi suruh buat apa-apa tu nak tolong tu, itu cemerlang Ramadan. Susah nak taat tu. Itu memang kata tolong sidai kain, terus pergi sidai. Macam tu, nampak dia punya semangat nak tolong tu. Ataupun sebelum mak suruh sidai, dia dah pergi sidai dah. Itu yang terbaik. Ataupun bila anak-anak kita ni, jadikan kita ni aulawiyat dalam hidup dia. Begitulah dalam bab itu kan, itu khairukum li ahli. Ya, khairukum li ahli, khairukum linnas. Macam tu kan. Jadi kita terbaik. Kita rasalah buah tu. Dan dia datang setahun sekali Ramadan ni. Madrasah tu, lepas tu buah. Lepas tu mungkin Syawal tu dia masih naik lagi. Dengan puasa 6 semua kan. Lepas tu Zulkaidah, Zulhijjah ada puasa 10 tu kan. Yang puasa Zulkaidah. Lepas tu dah bukan tak ada dah tu. Sementara nak tunggu Rejab tu. Biasa orang puasa Rejab kan. Rejab, Syakban, Ramadan. Jadi sebab itulah puasa ni, seperti mana solat ada solat sunat, begitulah juga puasa ada puasa sunat. Zakat yang wajib, ada sedekah yang sunat. Jadi kita kata agama Islam ni sangat menyeluruh.
Kita kena rasa benda tu. Masya Allah, indahnya Islam ni, indah syumulnya kan. Kalau kita buat salah ke orang, kita boleh maafkan. Kalau kita, maksudnya kita kata wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanatu tamhuha kan. Maksudnya kita ni kena susuli setiap kesalahan kita tu dengan kebaikan. Susuli. Maksudnya kalau ialah lepas tu kita buat baik. Janganlah kita ni minta maaf kat mulut je. Minta maaf ya, lepas tu buat pula. Soalnya gitu. Saya baru minta maaf lagi tadi. Jangan. Jangan minta maaf mulut je. Jadi bagi saya orang yang selalu buat kadang-kadang buat salah ni, dia rajin lah sebab dia nak kena buat lebih banyak lagi baik. Untuk padam. Untuk padam balik. Itulah dia keindahan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kekuatan para sahabat dalam mengamalkan agama tu dan dakwah Islam tu sehingga kita dapat merasai, kita orang Melayu ni pun dapat memahami ajaran Islam dengan baik sekiranya kita membaca dan juga mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Iqra'. Allahu Akbar. Iqra' Al-Quran. Okay, Alhamdulillah. Jadi setakat itu sajalah dulu untuk hari ini kan. Masya Allah, kita dah nampak dah macam mana kita nak siam, macam mana kita nak kiam kan. Dan kita dah nampak kegembiraan apa yang kalau mungkin kita tak rasa lagi, cuba cari cara macam mana nak rasa. Kena buat. Ini tadi Kena buat. macam mana boleh nak berdiri sampai habis. Macam mana Nabi Muaz bin Jabal dia boleh jadi orang yang sangat-sangat ahli dalam halal haram dan sebagainya kan. So semuanya bermula daripada kita sendiri kan, ilmu dan kemudian kita maksimumkan yang tadi kan, yang Ustazah Cik katakan doa, solat Al-Quran kan, kemudian doa, solat tarawih, qiyam dan fardu semuanya kan, sedekah yang menghapuskan jadi ubat, kemudian umrah kan, Umrah di bulan haji. untuk Iqra' ilmu kan, dan bagaimana menyeluruhnya subhanallah sampai setiap yang wajib tu punya ada sunat Betul. rupanya kan. Zakat, sedekah ni dan semua tu adalah ubat kita. Ubat kita untuk level up, Syifa, penyembuh. Syifa. insya-Allah. Syifa lima fis sudur. Bila kata farahatan tu kan, semua nak bahagia kan, semua orang nak rasa gembira kan. So bila cakap pasal iftar insya-Allah semua dapat kan. Tapi nikah dengan Allah tu yang sangat besar. Yalah. Mentor saya Ustaz Dr. Kanun Nizam, dia kata tak semua orang akan jumpa Allah. Tak semua orang akan tengok Allah. Kalau betapa cantiknya dunia yang kita tengok ni, betapa cantiknya Ustazah Syukri di hadapan saya ni. Jangan. Berseri-seri menawar. Okay. Betapa cantiknya sunset dan sebagainya. Hada min fadli Rabbi. Allah lebih cantik. Allah lebih baik. Betapa sayangnya mak kita kepada kita. Allah itu sikit sangat yang Allah bagi kan. Allah lagi sayang kan. Jadi di akhirnya siapa yang nak jumpa Allah, memang Allah dah cakap dah. Surah Kafir dah lagi. Faman kana yarju liqa'a rabbih Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi rabbih bi'ibadati rabbih ahada. So yang tu ada, Allah dah cakap dah, so siapa-siapa yang nak jumpa Allah eksklusif, sangat eksklusif kan. Yang kita nak train ni Ramadan ni kan, kita nak dapat farhah tu kan. Jadi buat amal-amal soleh banyak-banyak kan, supaya kita jadi orang soleh kepada Allah kan. Sehingga dan jangan Kena wujud jugalah community. Kena Kalau kita betul. Kalau kita seorang tak boleh. Kat kawan dengan Ustazah Kena cari. Dari saya ada ceritakan betul. Kalau seorang-seorang Seorang-seorang payah. Masya-Allah. Okay, Idan naktafi bihadzal qadar lah untuk Ramadan Connect. Moga kita lebih terus dapat connect lah dengan Ramadan dan semestinya dengan Allah lah. Kan, pemilik hati kita kan, yang memberi makna untuk kita pergi lebih jauh, lebih hebat. Seperti Yahya Sidwar dan Muaz bin Jabal kan, subhanallah. Sebut watak yang kita sebut hari ni. Yang hari ni dengan watak lah kan. InsyaAllah. Okay, dengan itu kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi insyaAllah ke siri-siri yang seterusnya. Terima kasih, jazakillah khairan kathira Kak Kin, Ustazah Syikin atas perkongsian hari ini. Subhanallah, bestnya rasa kan. Kalau bersembang dengan Ustazah Syikin ni memang tak habis. Memang tak habis. Jadi terima kasih sekali lagi, Ramadan Karim, dan kita doakan semua yang mendengar dapat sesuatu lah daripada perbincangan hari ini
InsyaAllah. Dan minta maaf segala silap yang salah-salah lemah kami. Sama yang baik dari Allah kan. Ada yang lemah daripada kami lah. Maka begitulah. Jumpa lagi nanti. CFS Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sikit. Bye.